Adakah orang Islam boleh menggunakan dobi yang campur dengan pakaian orang bukan Islam juga? Orang Islam campur pakaian orang bukan Islam. Boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Yang tak boleh, campur dengan pakaian najis. Pakaian orang bukan Islam tak mesti najis. Pakaian orang Islam belum tentu suci belakangnya. Tak ada masalah. Jadi kalau dah ada najis, tak ada kira, tak boleh. Kita kena faham cara, bukan tak boleh guna. Kena basuh molek. Sebelum kita basuh, Donald Trump basuh dulu. Lepas dia kena marah di Perdana Menteri Thailand, dia pun masuk baju. Faham? Bubuh baju, pom. Keluar Donald Trump siap sejam setengah, ambil buat lagi guning-guning, kita pula basuh. Boleh atau tidak? Boleh. Baik. Kalau kita tahu dah sebelum ni orang kafir guna, ada arak pada pakaian dia, maka kita bilah. Dalam bab bilah, benda yang boleh kita alik, kita boleh angkat, wajib kena basuh gini. Tungging gini, cuah gini. Masih basuh boleh tak cakap cuah gitu? Tak boleh. Inna dina yusrun, agama Islam memberi jalan longgar, jalan mudah. Kalau dalam bab benda yang berat-berat, cukup kita buat gitu dengan air. Okey, sudah memadai. Melainkan dia datang basuh bubuh hidung babi seekor gergur. Tu baru payah kita. Mana ada orang kafir masuk babi dalam mesin. Faham tak lagi? Biasanya najis mutawassitah. Nah, kita nak ikhtiar, nak comel. Dia ni orang kafir, dia tak tahu hak kebersihan. Kita belah dia buat keluar baju dia, kita ciruh dengan air. Faham tak lagi? Nah, ambil dengan cetak, sekolah, buat gitu Ambil kolek, buah air, buat gitu dulu. Nak, kita takut kotor. Betul tak? Wajah apa? Dah kolek tu nak ambil mana? Kombuk tahu ke? Cari diri lah kolek. Faham lagi? Kolek pun nak kabar juga. Berat. Nak pandai-pandai lah cari kolek.